Alah, hari ni lukis lagi ke? Baguslah, aku suka melukis. Tengok ni, pensel aku dah pendek sangat lah. Pendek pun boleh tulis lagi kan? Tak best lah pensel ni dah pendek. Aku nak yang baru. Jangan cepat merungut, Usop. Yang penting boleh guna. Yelah. Baiklah semua, keluarkan penselan balik. Semua orang dah keluarkan pensel. Cepatlah, cikgu dah suruh mula. Aku tak bawa pensel. Serius lah? Dia tak boleh lukis lah macam ni. Kesian kan? Pensel aku pendek je. Tapi masih berguna. Tak apalah. Awak nak buat apa tu? Nah, kita guna sama-sama. Terima kasih, Usop. Tak apalah, boleh kongsi. Itulah kawan yang baik. Jom lukis cepat. Lukis rumah besar-besar. Nampak tak? Seronok kan? Yelah, lagi best dari merungut. Pensel pendek pun boleh buat orang happy. Betul tu. Ingat kawan-kawan, benda kecil pun ada nilainya. Asalkan kita pandai bersyukur.